Sekiranya anda sudah bersedia dengan kisah yang pertama pada malam ini, ayo rasai sentuhanku. Sebentar. Jangan seru bang, tengah kojo ni. Mana ada seru, subhanallah. Tapi ada ujian tertentu bila Bro Fai kongsikan kisah seram ni. Macam-macam barang yang jatuh dengan sendirinya, subhanallah. Tapi tak apa, itu perkara biasa. Sudah mari ya. Ya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para penonton live Malam Mistik Bro Fai daripada seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kisah yang pertama pada malam ini bertajuk Kisah Seram di Asrama 4, tingkat kolej swasta di Selangor. Bagaimana kisahnya ya? Di sini pengirim mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi tahun 2008 hingga 2009. Lepas SPM, aku dapat offer sebuah kolej swasta daerah Selangor. Asrama 4 tingkat, disediakan dengan bayaran RM600 satu semester, iaitu selama 6 bulan. Setiap tingkat terbahagi kepada beberapa lorong koridor. Ada lebih 50 buah bilik yang saling menghadap pintu di setiap lorong koridor. Kalau jalan sepanjang koridor ni, yang kita nampak hanyalah pintu-pintu bilik yang tertutup rapat, iaitu pintu auto block. Dan hujung koridor terdapat satu emergency exit. Manakala tingkap pula bertemu tingkap. Setiap 2 bilik dipisahkan dengan toilet. Kawan-kawan bilik ni kami gelar toilet mate. Toilet mate Memang mewah lah asrama macam tu pada aku. Ala-ala apartment gitulah kan. Turun katil, boleh terus pergi toilet. Tak payah menapak keluar bilik. Satu bilik dikongsi 3 orang. Wah, mewah. Okey lah kan. Setiap weekend, roommate aku 2 orang akan balik kampung. Macam tu juga dengan toilet mate. Yelah, dia orang tinggal dekat-dekat aja. Kampung aku jauh, jadi aku selalu ditinggalkan sorang-sorang. Jadi malam pun tiba. Aku jenguk keluar tingkap dari bilik aku tingkat 3. Bilik seberang dari tingkat 1 sampai tingkat 4 semuanya gelap, menandakan tak ada orang. Cuma kelihatan 2 hingga 3 bilik aja yang terang. Masya Allah. Timbul rasa seram. Macam mana pula floor aku? Entar tinggal aku seorang aja. Ya Allah. Terima kasih Mr. Spicy. Kafe bawah pun tutup. Kalau tak, ada juga dengar bunyi TV. Malam tu memang terasa sunyi. Terasa terlalu sunyi sebab mungkin ramai yang balik kampung, membuatkan aku mengantuk. Dalam seram-seram sendiri tu, aku layankan jugalah mata ni. Waalaikumsalam. Mr. Spicy. Terima kasih hadir Mr. Spicy. Okey, Bro Fai sambung lagi. Tepat jam 11 malam, aku dengar pintu bilik sebelah yang terpisah dengan dinding ni dibuka dan ditutup. Macam orang masuk bilik lah lagaknya. Kemudian terdengar bunyi petikan Swiss dari bilik sebelah. Tak
tak tahulah. Mungkin suis lampu, mungkin suis plug. Kuat bunyinya. Tapi bunyi-bunyian tu tak langsung buat aku seram. Lega rasanya sebab nampaknya bukan aku seorang dekat floor tu yang tak balik kampung. Dan begitulah sepanjang weekend, katanya. Bersambung sepanjang study week seterusnya, sepanjang SEM. Setiap kali aku ditinggalkan seorang, bunyi-bunyi itulah yang menemani dan secara tak langsung buat aku rasa lega. Kadang-kadang pukul 2 hingga 3 pagi, dia bagi bunyi. Cuma peliknya pukul 11 malam ke atas je bunyi dan tak pernah pula bertembung bila keluar bilik. Aku pun tak tahu rupa budak bilik sebelah ni macam mana. Kalau kenal, nak juga ajak pergi makan sama ke, tapau makanan sama-sama ke. Kalau hari biasa, hostel penuh, tak ada pula dengar pintu dan suis segala. Mungkin tergelam dek kebisingan roommate dan toilet lah kot kan. Okay. Tapi baik pagi, baik petang, kalau pergi kelas memang tak pernah bertembung budak-budak ni nak pergi ke kelas. Soal aku dalam hatilah. Sehinggalah habis SEM, masuk SEM baru, waktu ni SEM 2. Aku dapat bilik yang sama atas persetujuan dengan roommate sebab selesa dengan view bilik tu. Cuma toilet kami bertukar lah. Toilet mate ni study course sama dengan roommate aku. Diorang selalu buat study group dekat bilik aku lah katanya. Dalam 3 ke 4 orang tu ada seorang dari bilik lain. Dah selalu nampak muka, kami pun jadi kawan lah. Namanya Zai, bukan nama sebenar ya. Jadi aku pun saja berbasi-basi lah, bercerita lah maksudnya. Sam lepas dia duduk di bilik mana? Katanya dulu dia duduk bilik sebelah. Oh, rupanya dia lah yang sepanjang Sam lepas temankan aku dengan bunyi-bunyian tu. Tapi duduk seminggu je, lepas tu minta tukar bilik. Tak tahan kena kacau katanya. Tak tahan kena kacau? Seminggu je dia duduk. Jadi aku pun dah terdiam. Lalu Zai pun membuka cerita. Sebenarnya setiap malam pukul 11 ke atas, kadang-kadang midnight akan nampak perempuan berbaju putih lusuh duduk mencangkung di tengah bilik air, menghadap ke arah bilik diorang dengan rambut panjang mengurai ke lantai. Walaupun pintu yang memisahkan pintu toilet ditutup, diorang tahu dia ada di situ. Sanggup pergi bilik kawan dekat floor bawah, tumpang toilet kalau dah tengah malam. Lepas cerita macam tu pada warden bagi pindah dan tutup bilik tu tanpa penghuni. Jadi toilet mate diorang pun pindah sama. Dan roommate aku pun mengiyakan yang kawan dia tu memang pindah bilik. Jadi tahulah aku siapa yang teman aku dengan bunyi-bunyian sepanjang semester lepas. Sekian, terima kasih.